simpan dan lupakan. Dah dapat gaji ke bulan ni? Bagaimana cara kita asingkan gaji kita? Sebaik saja gaji masuk, disiplinkan diri untuk menabung sekurang-kurangnya 10 hingga 30% daripada pendapatan bulanan. Apabila ingin menabung, pilih tempat simpanan yang mudah untuk dilupakan. Amalkan budaya simpan dan lupa. Salah satu cara paling berkesan adalah menukarkan wang simpanan ke dalam bentuk aset emas. Apabila duit sudah menjadi emas, secara psikologi kita lupa bahawa kita masih memiliki nilai. Walhal emas itu sendiri adalah duit. Simpanan yang tidak kelihatan dalam bentuk tunai, keinginan untuk berbelanja akan turut berkurang dengan sendirinya. Melalui akaun emas Get Public Gold, sesiapa pun boleh mengumpul emas serendah RM100 tanpa had dan tanpa komitmen bulanan. Jom ambil peluang pada musim gaji ni ketika harga masih rendah dan masih mampu milik untuk tuan-puan memulakan simpanan yang pertama bersama Public Gold. Bagaimana caranya? Klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Get percuma, saya akan bimbing sebaiknya.